dan salam sejahtera. Saya Nurul Alisa Damia. Anda sedang menonton TV PSS SK Tanjung Bunga. Hari ini kami membawa laporan khas mengenai perkemahan unit beruniform yang telah berlangsung pada 8 November 2025. Perkemahan ini melibatkan lebih kurang 100 murid daripada tahun 4 hingga tahun 6 dari pelbagai unit beruniform seperti pengangkap, tunas kadet remaja sekolah, tingkat RS dan Puteri Islam. Amir, apakah yang anda buat sekarang? Kami tengah memasak sardin. Apakah aktiviti yang paling anda suka sepanjang perkemahan ini? Mengapa? Apa aktiviti yang paling memasak. Sebab minat masak. Apakah yang telah anda pelajari dalam perkemahan ini? Kami belajar tentang pertolongan cemas dan memasak. Terima kasih. Saya Izara Raisya Anur. Saya daripada kumpulan Sayyidatina Aisyah. Okey, sekarang kami tengah membina kemah dan membuat gadget. Okey. Ada gadget iaitu gadget airport. Kemah yang kami bina. Pelbagai aktiviti yang menarik yang telah dijalankan sepanjang perkemahan ini, seperti ikatan, pertolongan cemas dan masakan. Perkemahan ini telah memberi pendedahan kepada murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sebenarnya daripada perkemahan ini murid-murid menjadi lebih berdisiplin, berdikari dan berani menghadapi cabaran di masa akan datang. Sekian, terima kasih.
Sekian sahaja laporan khas kami untuk kali ini. Saya Nurul Alisa Damia. Dan saya Fahim. Terima kasih kerana menonton TV PSS SK Tanjung Bunga. Sekian, terima kasih.